Kekhalifahan Umayyah merupakan kekhalifahan yang terbesar di dalam sejarah Islam. Namun demikian, kerajaan Umayyah tumbang dalam masa 89 tahun. Jadi, macam mana mereka boleh tumbang cepat sangat? Semuanya disebabkan oleh gerakan Revolusi Abbasiyah. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan kuasa khalifah kepada keluarga Nabi Muhammad dan juga melawan penindasan kerajaan Bani Umayyah. Pengaruh gerakan ini disebabkan melalui ulama, pengembara dan pedagang. Daripada cubaan itu, mereka berjaya menarik banyak sokongan melawan khalifah. Jadi, siapa je yang menyokong gerakan ini? Pertama sekali ialah orang Islam yang bukan Arab atau Mawali. Mereka ditindas oleh pemerintah Bani Umayyah melalui cukai-cukai yang tidak sah. Sebagai contohnya, cukai jizyah walaupun mereka telah memeluk agama Islam. Keduanya ialah suku-suku Arab yang memusuhi khalifah. Walaupun suku-suku Arab ini telah disatukan di bawah panji Islam, khalifah-khalifah Bani Umayyah memecahkan hubungan tersebut dengan sikap pilih kasih terhadap sesetengah suku. Ketiganya ialah kelompok-kelompok Syiah dan Khawarij. Jika korang belajar sejarah Islam, korang akan tahu yang Ahli Sunnah, Syiah dan Khawarij selalu berbeza pendapat. Namun demikian, disebabkan mereka setuju yang Bani Abbasiyah lebih layak berbanding Bani Umayyah, mereka pun setuju untuk bersatu. Gerakan Abbasiyah ini mencapai kemuncak pada tahun 747 Masihi apabila Abu Muslim Al-Khurasani melancarkan pemberontakan di Khorasan. Kemudiannya, Abu Muslim mara ke Iran dan juga Mesopotamia. Kebangkitan Abbasiyah ini menyebabkan kerajaan Umayyah menjadi lumpuh akibat skala pemberontakan yang terlalu besar. Pada tahun 750 Masihi, Abu Muslim berjaya menewaskan Khalifah Marwan Al-Himar di Sungai Zab. Lalu runtuhlah kekhalifahan Umayyah. Setelah itu, Abul Abbas As-Saffah dilantik sebagai khalifah yang baru. Maka bermulalah zaman kekhalifahan Abbasiyah.